Next menu apa ni? Tom yum. Ya Allah sedapnya tom yum. Ada susu cair tak ni? Ada. Mana? Okey, kita perah dulu. Okey, saya nak makan dengan gini ya. Saya makan dengan gini. Woi, kita ada susu kakak. Ada susu. Okey. Noodle, ada apa noodle? Boleh pilih nak mehong ke nak mi. Noodle dia. Sedap, macam ni sedap. Tapi kena pedas lagi. Ada cili tak lagi? Saya tak siap pedas tapi saya tak boleh makan pedas tapi benda ni dia kena pedas. Pergi ketuk dua biji cili. Nak sampai taste kita kakak. Cili burung. Dia ni, dia jangan manis. Kakak, taste saya payah kakak. Taste saya kalau dulu tu kakak dia akan ketagih. Tapi hanya diri Cik Mi Food Fest je lah. Kita akan masak satu-satu ni. Kita punya semua ni pandai-pandai je. Semua ni get ready, tunjuk-tunjuk. Get ready nak tunjukkan. Wah! Berapa hias pinggir tu? Ha, ada apa? Okay, pekat sedap. Apa gula ke ni? Sedap, pedas sedap. Bergula ke? Manis ke dia ni? Ada gula dia punya beza. Cik B mana Cik B? Okey, ada dalam kuah. Ada dalam noodle dia. Maggi ya. Cendawan enoki ni cendawan enoki. Ha, ada cendawan enoki kakak. Ha. Ada cendawan enoki. Ni. Cuh dah kakak, sedap dia punya yuk. Ha. Dia pedas sedap. Saya kena kurangkan manis sikit lah. Tom yum ni kakak, dia kena pekat. Pedas, tak boleh nak manis-manis kakak. Biar manis orang yang makan. Orang yang buat. Kuah tak boleh manis-manis, dia kena sikit je manis. So, saya ni penggemar Tom yum, saya nak you all rasa. You kena mari dekat Cik Mi Food Fest, Batu Gajah, Silver Lake. Sedap. Sedap.